Jadi di situlah bermulanya pasal tabung haji ni. Kan? Jadi lepas itu dia jawab, dia menidakkan aku jawab. Lama-lama dia tangkap aku. So menjelang rasanya dalam 3 bulan selepas saya mula mendedahkan dan bertalu-talu tanya dan tunjukkan laporan ini memang negatif kan, jawapan dia kononnya tak betul kerana kita ada aset banyak kan. Jadi saya tunjukkan ialah aset tu sebab secara akaunnya dia masukkan aset Bank Islam ke dalam penyata kewangan tabung haji. Aset Bank Islam itu tidak cair kerana dia ambil duit daripada penabung. Kan? So bank the way bank works kan, orang menyimpan wang dalam bank kan. So itu jadi liability tau. Dia jadi pemiutang payables kan. Pemiutang ke penghutang? Pemiutang kan? Pemiutang. Creditor is pemiutang kan. Dan dengan duit tu lah, maka dia pergi buat pelaburan lah, dia ada aset. So your asset dalam bank Islam tu actually is not liquid kerana you cannot, you have to meet a certain reserve requirement sebab you berhutang dengan duit orang tu kan. Tapi tabung haji masa tu menjawab, tengok ni kita ada aset banyak. So when I go line by line, cakap, but majority of your asset yang besar itu ialah sebenarnya aset Bank Islam. So it went on and on lah, and then cari pasal dengan aku lah kan. So as they continue doggedly refuse benda-benda ni, dan kita mula tunjukkan lah sebenarnya hibah ataupun dividen yang dibayar itu pun sebenarnya tak sustainable. Kerana dia dah jadi Ponzi scheme. Nanti kita ulas lagi panjang lah. Skim Pak Mantelo. Skim Pak Mantelo. Sebenarnya dia dah jadi skim cepat kaya. Sebenarnya menjelang tahun 2015 tu dia dah jadi skim cepat kaya kan. Yang itu juga turut disentuh di dalam RCI ini, tapi nanti kita huraikan kan. Sehinggalah saya didakwa semua kan. Jadi PH ambil alih tahun 2018. Yang ini latar belakang yang tak masuk dalam laporan ini. Berbalik kepada soalan asal usul RCI ini. Pandangan, sebab saya tak ada dalam politik masa itu. Saya di luar lompat-lompat kan masa itu kan. Aku mana ambil tahu pasal dia orang bising apa pasal tabung haji tahun 2019. Tengah jogging. Tengah jogging kan. So akhir tahun 2018 maka usaha untuk memulihkan tabung haji ataupun yang sekarang ni kita semua tahulah dia bailout yang bernilai lebih kurang 30 bilion kan. Dan dia ada surprise, dia ada ujung sekali bailout itu dah melebihi 30 bilion lebih lah, lagi tinggi lah. Nanti kita kira jumlah bailout sebenar kan. Dan dia berlaku di bawah Madani kan. So bailout itu dibuat secara tergesa-gesa di akhir tahun 2018. Dan kita akan kupas secara terperinci lah. Daripada itulah wujudnya UJSB kan. Jadi semasa itu Najib, Lim Sian Si, semua geng-geng UMNO dan juga PAS ni beria-ia sebarkan bahawa PH telah jarah tabung haji. Aset-aset tabung haji telah dilelong, diberikan kepada China semua kan. Jadi yang lawaknya pasal RCI tabung haji ini, kalau tengok balik masa perbahasan di Parlimen, saya ingat Jun 2019, Jun or March, I think it's Jun 2019 lah kan. Yang beria-ia ketuk meja minta RCI ni ialah UMNO dan juga PAS. Dan yang ini kita pukul rata sekarang ni. UMNO PAS kena, PH pun kena kan. Yang beria-ia kata RCI tidak diperlukan ialah Mujahid Yusof Rawal. So sekarang Mujahid Yusof Rawal kata berterima kasihlah kepada aku. Kan? Perangai manusia ni kan, dia lupa sebenarnya ada digital footprint. Jadi itu menjawab
kenapa ini masing-masing netizen kan, yang PH, yang PN, yang BN kan, wah, yang PN tu kata si RCI ini ditubuhkan semasa pentadbiran PN. Kononnya nak menunjukkan dia nak apa nama ni, dialah yang menyelamatkan tabung haji kan. Tapi alhamdulillah kerana ahli-ahli Suruhanjaya Diraja ni semua luminaries kan. Dan apa nama ni, Tun Raus pun ada, Tan Sri Rashid pun ada. Saya ingat bekas KSN dulu Tan Sri Syamsuddin Osman kan ada. Dan Tan Sri Rashid continue sekarang lah sebagai pengurusi tabung haji kan.